Kegiatan juru gambar jalanan atau ulat foto di sekitar ibu negara terus digempur Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Dalam operasi malam semalam, sebanyak 19 kompaun dikeluarkan dengan 32 peralatan fotografi termasuk telefon bimbit disita. Tindakan itu dilakukan menerusi Op Lens dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Pendaftaran Negara. Operasi bersepadu yang bermula kira-kira jam 9 malam itu tertumpu di kawasan sekitar Pintasan Saloma, Jalan Ampang serta Jalan P. Ramlee. Antara peralatan disita termasuk telefon bimbit, lampu, gimbal dan peralatan lain yang digunakan bagi aktiviti terbabit. Menurut DBKL, 13 daripada individu yang dikompaun adalah warga asing. Tindakan penguasaan itu dibuat mengikut Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2016.